BMW entry level yang paling murah. Murah ke? 218 Grand Coupe. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta BMW entry level ni? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula 218,800. Ni tricky sikit. Kalau nak warranty 5 tahun dan free service 5 tahun, kena add on 20,600. Deposit kalau letak 10%, 23,900. Engine dia 1.5, jadi road tax murah, RM90. NCD kalau dah ada 55%, insurans RM2,926. Total upfront yang kena prepare adalah RM26,916. Warranty 5 tahun, jadi installment kita budget untuk 5 tahun juga. Sebulan kena prepare RM4,964. Kalau setahun RM59,568. Jom kita breakdown dia punya expenses. Insurans RM2,926. Road tax RM90. Servis dah percuma. Wear and tear kena reservekan duit RM2,500 at least. Total up untuk yearly expenses adalah RM5,516. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, dapatlah RM65,084. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM5,423. Besar juga tu. Berapa income yang selesa? Kalau nak gunakan 30% daripada income, sebulan income kena ada RM18,076. Kalau nak gunakan 20% sahaja daripada income, bulan kena ada RM27,115. Bagi saya, kalau dah mampu beli kereta yang macam ni, bila sampai waktu nak upgrade nanti, seeloknya jual sebelum warranty habis.